Bekas pekerja sebuah restoran makanan segera didenda RM500 oleh Mahkamah Magistrate Ipoh hari ini selepas mengaku bersalah atas pertuduhan melakukan kekerasan jenayah terhadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah pada Ogos tahun lalu. Tertuduh Nur Haswani Afni Muhammad Zorki, 42 tahun, turut berdepan hukuman penjara selama sebulan sekiranya gagal membayar denda tersebut. Hukuman itu dijatuhkan oleh Magistrate Nur Izan Ridwan selepas tertuduh membuat pengakuan bersalah sebaik sahaja pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan mahkamah. Mengikut pertuduhan, Nur Haswani Afni didakwa melakukan kekerasan jenayah terhadap Sultan Nazrin di hadapan bangunan Dewan Bandaran Ipoh Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab dalam daerah Kinta pada pukul 8.20 pagi 31 Ogos 2025. Bagi kesalahan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 352 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 3 bulan atau denda maksimum RM1,000 atau kedua-duanya sekali. Sebelum ini, pada 8 September tahun lalu, tertuduh dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Ipoh atas pertuduhan sama, namun tiada pengakuan direkodkan selepas mahkamah membenarkan permohonan pihak pendakwaan supaya tertuduh menjalani pemeriksaan mental. Mahkamah kemudian memerintahkan tertuduh menjalani pemeriksaan kesihatan mental di Hospital Bahagia Ulu Kinta, Tanjung Rambutan. Mengikut fakta kes, pada hari kejadian, tertuduh yang berpakaian serba hitam telah naik ke pentas acara sebelum secara tiba-tiba berlari ke arah Sultan Nazrin dan menarik baginda sehingga hampir terjatuh. Tertuduh yang dirujuk ke Hospital Bahagia Ulu Kinta disahkan menghidap skizofrenia, namun laporan psikiatri mendapati beliau layak dibicarakan serta berupaya memberikan pengakuan.